Boleh jiran aku pergi buang kursi IKEA. Rosak sikit aja. Benda boleh repair. Tinggal ketatkan. Allah. Allen key pula. Mujur aku ada drill pelbagai drill bit H4. Tinggal lagi nak masuk dan boleh kita ketatkan. Jom aku cuba. Now ini part ketatkan juga. Oh. Now ini paling penting, tempat duduk dia. Dah siap, kita cuba. Padu koma, tapi yang penting kena ada M-Top daripada Mr. DIY, lengkap dengan box, dengan manual, dan paling penting pelbagai bit untuk pelbagai guna. Dia bagi sekali extension untuk sudut-sudut yang agak sukar. Yang pendek tadi tinggal digosok dan masukkan yang panjang. M-Top daripada Mr. DIY lebih dekat, lebih senang kita nak beli, dan paling penting lebih senang untuk claim warranty. Untuk kerja wiring pun bakal menjadi lebih mudah kalau di rumah.